Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat selalu untuk semua penonton saya. Murah rezeki, segala urusan dipermudah. Yang sakit semoga cepat sembuh. Dan hari ini kita jalan-jalan melihatkan suasana rumah Tok Kamis, Tok Tayyib. Ini masih dalam kawasan pantai. Nanti kita akan ke sana. Ini kita ambil petang hari. Nanti insya-Allah kita sampai malam. Jadi video ini kita taruh dekat channel Jendela Indonesia. Tu kawan-kawan, pulau Penyengat. Masya Allah, cantiknya. Ada pula pompong lewat tu. Nampak tak ya dari sini? Tak nampak. Gelombang dia tak besar. Jadi kemarin kita berkarang tu sana tu. Waktu tu surut panjang, surut jauh lah. Sekarang tak bisa. Jadi ada juga yang tanya, bang itu kawasan pantai mana? Saya bingung nak cakap pantai mana karena nama tempat khusus kawasan ni belum ada. Saya sebut ajalah Pulau Dompak sebelum sampai ke Pantai Setumo. Jadi untuk penonton saya, kalau sukalah tengok video-video perkampungan, hidup suasana kampung, macam ni lah modelnya. Yang kita tengok tu kebanyakan hijau-hijau pemandangannya, pokok kelapa. Kalaulah saya, waktu saya tu masih kecil-kecil, memanglah saya suka tinggal macam-macam setengah kota gitulah. Nak cakap kota tidak, nak cakap kampung pun tidak, ada setengah-setengah. Kalaulah saya sekarang ni, saya suka dah suasana kampung macam ni. Saya suka tinggal macam tempat macam ni. Kalaulah kita memang ada tanah peribadi, kawasan macam ni, Masya Allah, beruntung sekali. Apalagi kalau kita di hari tua kita tinggal macam tempat ni. Yang penting rezeki kita tu ada jugalah. Yang penting beras tu ada, lauk pauk ada. Apa yang nak kita makan tu kita bisa beli lah macam tu. Sisa dia kata orang, sisa dia baru bisa beli kapal pesiar. Memang ni. Inilah dulu kawasan rumah Tok Tayyib. Bukan kawasan rumah Tok Tayyib, inilah rumah Tok Tayyib dulu. Kalau kita tiang tu macam ni pakai ni boleh ni. Boleh digunakan lagi ni. Kalau nanti kita bikin pondok, boleh ni tiangnya pakai macam ni kuat ni. Boleh ni, ada berapa tiang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiang. Kalau macam ni tahan ni. Tahan dari rayap. Tu yang kita tengok semuanya lalang-lalang yang panjang macam ni. Jadi tu Bang Arif melihat perkembangan rumahnya bersama dengan Pak Tukang. Alhamdulillah sudah ada tukang untuk bantu bagian pasang atap. Okey aja. Pakai makan nggak boleh motong. Pakai pisau yang cepat tu. Suruh dia gigit ni bang malam-malam. Bikin tukul. Apa tu? Panjang gitu? Tak nampak tukang. Itu macam mana kalau kita nokol paku pegang di sini? Jangan. Nama cakap apa? Untung ada ini, kalau sebab saya yang bawa macam tak tahu mana ni.
Jangka benda tu kan. Hidup tu. Hidup tu. Untuk apa awak? Baiklah. Okey okey. Ya, ya, Pak Tukang. Jadi kawasan rumah Tok Kamis, Tok Tayyib, Bang Arif, kalau malam hari macam ni, kita bikinkan lagi videonya. Masya Allah, cantik kan? Suasana kampung di malam hari, sunyi. Yang ada kita dengar banyak suara-suara burung, suara-suara hewan malam lah. Jadi saya terdengar bunyi suara ombak. Kalau dalam kamera saya tak tahu tertangkap tidak bunyi suara ombak tu. Tapi saya tak sampailah ke sana kerana dah malam. Gelap mana. Jadi ini rumah Bang Arif kalau malam hari dah nampaklah tiang-tiangnya ni. Jadi Tok Tayyib sama Tok Kamis, Tok Tayyib pesan baygon, terus Tok Kamis pesan ini, pesan roti. Jadi nanti kami bayar. Pernah juga kemarin tu pas nak bayar, kami pura-pura ambil uangnya. Tapi kami balikkan lagi. Nah, ini bagian belakang. Masya Allah, macam mana penonton. Bagian belakang ni kalau di malam hari ni nampak air hujan ni dekat pipa ni masih tergantung air dia. Bye. Kandang ayam dah tak nampak apa-apa ni. Ini bagian belakang rumah Pak Cik Bujang. Jadi yang dibikin Pak Cik Bujang ni, ini ada guna 3 keping asbes itu untuk parkiran sepeda motor. Tu Pak Cik Bujang lagi santai.
Santai pakcik. Santai. Nyantai kan. Belum tidur lagi, mata belum ngantuk lagi. Mata belum ngantuk Kalau jam 9, jam 10 belum tidur lagi. Jam berapa tidur? Agak-agak jam 11, 12 mata dah ngantuk baru tidur. Baru tidur. Kalau lagi petang ni duduk aja dulu. Belum dapat tidur lagi. Tu ada tamu sosial datang tu. Mana ya? Tu? Bukan. Bukan Orang itu orang rumah lawat tu. Oh, orang rumah laut. Pakcik, Ya. kami masuk sebentar Masuk ya. Masuklah. Ni rumah Pakcik Bujang. Lampu kat dapur tu tak hidup pula. Wah, tak tercas hujan. Jadi tulisan lafaz Aula Muhammad pindah ke sebelah sini. Ini jadi rak juga. Ni apa kait sarung. Terus ada lampu. Ni. Jadi lampu dapur ni agak redup. Mungkin kurang cas, tapi yang dalam tandas ni terang. Tandasnya. Ni jendela belum ditutup. Sengaja agak ni. Kalau kita keluarkan kamera, ni jendela kita pandang-pandang luar macam ni. Lotong lagi makan malam dah. Dia sibuk turun naik tu lotong. Apa cik? Lotong turun naik terus. Bingung dah nak tidur mana? Dia kalau pakcik lah tidur dia ngempet kat tepi pian. Oh, ngempet kat tepi. Ngempet gitu, kadang masuk kat sini. Tidur dia sejuk kan? Ya. Apalagi sejuk-sejuk gini. Dia tak boleh jauh lah. Habis manalah tuan dari pagi sampai petang berbalik. Dari pagi sampai petang. Balik asal nampak aja motor pakcik balik, itu berebut lah terjun dia. Berebut langsung dia kan? Dia kenal pian, orang pandai binatang tu dia kenal. Kenal betul. Motor orang lain ke, motor tuan dia ke. Dia kenal. Okeylah pakcik, pian nak balik dulu Terima kasih Yan Sama-sama. Mudah-mudahanlah pian sehat, pakcik doakan pian mudah rezeki kan dengan mana jemaah. Yang penting pakcik ingatkan pian jalan pelan-pelan aja pian. Jaga keselamatan. Betul. Pian waspada lah berjalan. Sebab hujan-hujan ni kadang licin jalan pian. Apalagi jalan dompak kan. Okeylah kawan-kawan. Pelan-pelan aja berjalan. Okeylah pakcik Okeylah kawan-kawan, jadi mungkin video kita malam ni sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, dari semualah yang terlibat dalam video ni, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Pelan-pelan aja Yan. Awak pakcik. Kadang hujannya berlopak. Mana-mana jalan tu berlopak. Licin. Kalau motor kita ni, motor matic ni, kalau lekas ban belakang melari gitu. Yang cepat. Licin.